Selepas show kami tadi di Cyberjaya, sekarang masa untuk cari makan. Sampailah kami ke 10 Grams yang terletak di Taman Square, Cyberjaya. Sini tak hebat mana pun, hanya 10 grams. Padahal saya 100,000 gram. Ipin order Secret Garden dan saya order Nectar Latte. Ipin tak cakap apa-apa, tunjuk muka je. Nectar Latte ni rare, first time minum kopi yang bercampur dengan honey. At last, sampai pun dinner kami. Ini Buttermilk Lala bersama Spicy Korean Chicken Burger and Buttermilk Chicken Burger. Okay, bon appetit. Alamak, sedap ke ni? It was so good. Sedap luar biasa. Ini rare, nasi masak lomak daging salam yang pekat. Dagingnya tender and so flavorful. Sambal dia just ngam. What a great combination. Ipin memilih nasi Buttermilk Lala. Ini kali pertama dia makan Buttermilk Lala. Cukup creamy dengan rasa pedas-pedas manja. Tak tahulah sedap ke kami lapar. Makan tak henti-henti. Tengok, kami masih mampu order dessert. Ini thick cube toast, makan bersama honey and ice cream. Yummy. Overall, makanan kami sedap, puas hati. Walaupun harga up sedikit, tapi kena pada portion dan kualiti makanan.